Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Mannan al-Mannan Qadibul Ihsan alladhi jama'ana wa iyyakum fil masjid al-mubarak Masjid al-Sultan. Barakallahu fil hadirin wal hadirat. Jazakallahu khair ziyarat Masjid al-Sultan wa qaimina alayhi wa ikhwanana fi majlis al-muwasala wa khudna usul dhikr wal-Sha'ban wa man ma'ahum al-ikhwan wa hadara jama'ana bikum al-kiram al-fadil في درس الصلاة بارك الله فيه والحاضرين والحاضرات جمعنا الله وإياكم على من جعلناكم على رب الأرض والسماوات جميعا الأعداد. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Memberi yang telah mengumpulkan kita di Masjid Sultan ini. Dengan saya mulakan dengan mensyukuri serta berterima kasih kepada Tuan Kuasa Masjid Sultan, kepada teman-teman daripada Majlis Muasalah diusahakan Ustaz Sya'ban, itu juga dihadiri oleh Al-Fadil Ustaz Mustafa, Ustaz Syed Mustafa. Beliau juga di antara mereka-mereka yang menguruskan Madrasah As-Saghah dan semua yang hadir pada pagi ini. Semoga kita semua hadir dan kita mendapatkan keberkahan serta limpahan rahmat daripada Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان وأشهد أن سيدنا محمد المصطفى بن عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فالحمد لله على ما جمعنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعه وما اجتمعنا اليوم في هذه المحاضرة في دائرة الشوق والمحبة والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللصالحين من العباد ومشاعر العبد نحو مولاه ونبيه رسول الله ونحن إخوانهم أهل الإيمان. Dan saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah SAW itu adalah pesuruhnya yang telah diutuskan daripada keturunan Al-Adnan. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan membahaskan sebuah topik yang membicarakan tentang bagaimana perasaan kecintaan, perasaan syauq, perasaan yang mahabbah untuk kita sama-sama sampaikan perasaan cinta kita ini kepada baginda Rasulullah SAW, kepada orang-orang saleh, kepada sahabat-sahabat kita kaum muslimin, agar nanti selepas kita keluar dari majlis seperti ini akan bertambah kecintaan kita kepada mereka. فإن الحب هو أساس الإيمان كما قال حبيب الرحمن: الحب في الله والبغض في الله من أوثقه وعد الإيمان. فالإيمان هو ما يكون في صدري كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. فينبي عن ما وقر في الصدر من حال المشاعر تحل في باطن المؤمن فيعبر عنها الأحوال والأعمال التي تنطلق بها الإنسان في مختلف وجهته فيما هو فيه. Dan kecintaan itu sebenarnya adalah dasarnya keimanan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa kecintaan kerana Allah dan kebencian kerana Allah Ta'ala itulah di antara asas-asas pokok keimanan. Disebutkan juga bahawa iman itu adalah sesuatu yang mendalam di dalam hati. Namun keimanan itu apabila dia berakar mendalam di dalam hati, barulah nanti akan terlihat amalan-amalan kecintaan. Kita menzahirkan kecintaan kita itu dengan amalan-amalan yang kita lakukan. فجاء في الحب في الله وما ينبغي ان يجب على المؤمن ان يكون اسرته بمولاه، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: احب الله لما يغرق به من نعمه واحبوني بحب الله واحب اهل بيتي بحبي، فان الحب هو اساس الارتباط بالله ورسوله والمؤمنين. Dan di situ dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan: cintailah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan nikmat yang tidak terkira. Dan cintalah aku dengan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintakanlah ahli keluargaku seperti mana kalian menyintaiku. فإن المحب حينما يصدق في محبته تظهر عليه آثار المحبة. الله عز وجل أخبر عن قوم أحبوا الله ورسوله وحينما يتلى عليهم كتابه فهم يكونون على حال شوق لله فيما يخاطبون به مولاهم من غيرهم أو استماع بكلام الله، حيث تخشع قلوبهم وتذرف أعينهم من الدمع من خشية مولاهم. هكذا قال مولانا في وصفهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هكذا كانت مشاعرهم فيما يستمعون لكلام الله أو يستمعون لما يلتمسون به لما يلتمسون به أنفسهم هداية الولاء والمحبة والارتباط بصالح عباد الله. Dan kecintaan itu akan melahirkan kesan yang dapat kita lihat dengan mata kasar kita, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berlebih maksudnya, dan ketika orang beriman itu mendengar ayat-ayat yang diturunkan ke atas baginda Rasulullah SAW itu, maka kamu akan lihat mata-mata mereka itu menitiskan air mata. Inilah di antara tanda-tanda kecintaan apabila terzahir daripada kita kesan-kesannya. Di antaranya adalah mata kita ini bertitisan air mata daripada apa yang mereka ketahui daripada kebenaran yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. هكذا كان وصف حينما يخاطبون رسول الله في وصف الخشوع والخضوع والمحبة والولاء، ولهذا ذكر ما كانوا عليه من وجودهم بين يديه، وكان وصفهم وصف التضامن والتخشع، ولا يرفعون اصواتهم فوق صوت رسول الله خشيه لله ومحبه لرسول الله، وجعل هذا وصفهم من وصف اهل الايمان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. ولهذا نبه وقال الذين يرفعون اصواتهم او ليسوا باهل ايمان صادق. ان الذين يرفعون اصواتهم لله اولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى حينما خاطبهم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. العرب ينادون صوت البدو يا محمد يا محمد، هذا كان هؤلاء ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ما يعقلون. ولو انهم صبروا حتى ياتي ينتظر من رسول الله الاتي انه يتعامل معهم بالمحبه والشوق والاحترام والرضا، لا بوصف الكلام الجاف. هكذا وصف العرب لكن القران هذبهم ووجههم الى الله فيه الخير من دائره المحبه والرضا. Jadi dalam kita menceritakan tentang kecintaan, mari sama-sama kita lihat bagaimana para sahabat menunjukkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama, mereka itu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Adalah pertama dengan tidak mengangkat suara mereka lebih daripada suara baginda SAW. Di sini sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahawa sesungguhnya mereka yang telah merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah SAW itu, orang tersebut adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji keimanannya. Dan juga di sini ada juga firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud membicarakan tentang orang-orang Arab Badui yang datang ke rumah baginda SAW, lalu mereka ingin bertemu dengan baginda SAW. Namun ketika ingin bertemu, mereka mengangkat suara okey untuk bertemu dengan Nabi SAW. Lalu ditegur amalan mereka ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya mereka yang memanggil kamu okey di balik bilik kamu di luar rumah kamu itu, sesungguhnya kalaulah mereka itu sabar dan mereka itu tunggu dengan adab sehingga kamu keluar, itulah yang terbaik buat mereka. Kerana apabila mereka sabar, mereka tahan diri, mereka tahan suara mereka, dan ketika Nabi SAW keluar dalam keadaan yang bersedia, maka orang-orang ini akan mendapatkan kecintaan, mendapatkan cahaya dan pembukaan daripada baginda SAW. ولهذا أهل الشوق والمحبة الصادقة يكون حال انبهار بل انكسار وحال أدب كامل مع المحبوب، بل يجد المحبة حينما تقسوه تظهر آثارها عليه، لأنها تظهر من حيث لا يشعرون أو لا يدرون، تظهر آثار المحبة على البنت. إذا قالوا أن سيدنا ثوبان عليه السلام لما أحب رسول الله حبه جنبه وامتلأ حب رسول الله بلحمه ودمه، يتزاد بلحمه ودمه، قالوا إذا غاب عنه
جاء إليه وإذا به صلى له مرة نحول جسمه قال رسول الله ما بك ثوبان ليس به مرض ولكنها المحبة إنه كان إذا غاب عني وجد صديقي رسول الله دخلتني كشعريرة وقدرة وقدرة وظلمة كتنفر عني نجاة وجهك يا رسول الله. حالتي في الدنيا أتعب إذا ما وجهك لكني لم يدركني هذا فقط بل فكرت في الآخرة إن أنا مت قلت يا رب الله تنقص مصير حتى من النار ومدح رسول الله. لكن قال إن دخلت الجنة أين منزلتي من منزلتك يا رسول الله أنت مبعوث بها على بني آدم نبذ الجنة وفي أسفلها هكذا شهدت التوبة بنفسه. قال وإني فكرت كيف يهنأني نعيم في الجنة وأنا لا أرى الجنة. فهذا الحال قال أعدمني المنام والشراب والطعام ما قدرت أنام ما قدرت أشرب ما قدرت أنا آكل من كثر الحال أهلكني. فهكذا وصلنا مع النبي يعني حتى حول جسمه وصبره. قال نسير فإذا برسول الله لن يجب عليه إلا أنزل الله بحق توبان القرآن يتلى أنزل الله قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال نسير الحب ثوبان وأخفى ما يخفى الحب تخفى هذا حاله حال المحب الصادق فضل آثاره محبة عليه رضوان الله. Jadi apabila kita menceritakan tentang kesan kecintaan ini, maka akan terlihat macam tadi. Ada para sahabat tidak mengangkat suara mereka. Ada pula mereka ini apabila kecintaan itu sudah membuat di dalam hati mereka sehingga membuatkan mereka itu terkeluh, tidak boleh melakukan apa-apa kerana terlalu sangat cinta. Di sini Al-Habib menceritakan tentang bagaimana seorang sahabat yang namanya Thawban. Thawban ini kecintaan yang mendalam terhadap Baginda SAW itu sampai didapati satu hari ini Thawban dalam keadaan kurus, kering, dalam keadaan lemah. Lalu ditanya, wahai Thawban, kenapa kamu dalam keadaan begini? Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana keadaan aku tidak menjadi begini kerana aku tidak melihatmu setelah beberapa waktu, dan kerana kerinduan melihatmu membuatkan aku begitu sedih, begitu tak mampu nak makan, tak mampu nak minum kerana rindu untuk melihatmu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan itu sahaja, namun aku fikirkan keadaan aku ini di dunia begini, apatah lagi nanti keadaan aku kalau di akhirat. Kalau di akhirat kelak ya Rasulullah, kau nanti di syurga, aku belum tentu lagi di syurga atau di mana. Dan kalau pun aku di syurga ya Rasulullah, kau di syurga yang atas, aku di syurga di mana? Bagaimana nanti aku akan mendapatimu ya Rasulullah? Lalu ketika itu sahabat mengatakan, kerana inilah ketika aku fikirkan bagaimana di dunia kalau aku tidak dapat melihatmu, bagaimana nanti di akhirat, apakah nikmat syurga yang aku dapat kalau aku tidak dapat bersama denganmu ya Rasulullah. Jadi kerana itulah keadaan aku begini ya Rasulullah, dalam keadaan aku ini lemah, dalam keadaan aku ini tidak kuat. Lalu Baginda SAW diam, tidak menjawab kepada Syahid Thawban. Lalu apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang Thawban ini, yaitu Allah Taala berfirman yang maksudnya, dan orang yang mentaati Allah Taala dan Rasulnya itu faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, bersama-sama mereka yang an'amta alaihim, Allah Taala beri nikmat kepada mereka daripada para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dari bermakna wahai Thawban, kalau kau benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, insyaAllah kau akan bersama dengan para anbiya dan kekasih-kekasihnya. ولهذا جاء في نص الصحابة الكرام كما جاء من وصفه من بين المسلمين قال ما رأيت أحدا يعظم أحدا أو يحب أحدا كما يحب ويعظم أصحاب محمد إنه إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. الوضوء بكسر فتح الواو الماء نازل من أعضاء المسلم وضوء. إنهم كانوا إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، فمن أصابه من الوضوء شيء وإلا أخذ من بلل يد صاحبه حتى يأخذ منه بركة من وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مشاعر لا يكتب الحب نفسه. لما تعاملوا بهذا
أشد منه، بل شعره حينما حلفه في خطبة الوداع قال أهل السيرة فأعطى نصفه الحباب والنصف الآخر تناسبه الصحابة حتى وصلت إلى أحدهم الشعر وشعرتين. قالوا أن سيدنا خالد بن الوليد في إحدى الغزوات رؤي بينما في أثناء المعركة يخر بين صفوف العدو ومن المشركين حتى يكاد يهلك لأن لامته وعمامته سقطوا بين أيديهم، فخر ثم أخذها بشدة ورجع، فناموه أصحابه قالوا على لم تفعل هذا وأنت عرضت نفسك للهلاك؟ قال ولو لم أصل إليها بأخذ نفس من نفاس لفعلت. قالوا لما؟ قال لهم إن فيها شجرة من شعرات النبي محمد. هل الناس بأبدان المشركين؟ لا والله. فلا كانت وقد شعر بالعمامة الغلامة لم يتركها بين المشركين قد هرب إليها وأخذها من بين أيديهم حتى يكاد هلك ويموت وهي تشرك فيها. Jadi begitulah Habib meneruskan dengan menerangkan kepada kita gambaran lagi bagaimanakah kasih sayang, kecintaan para sahabat, sehingga kan dikatakan bahawa ada orang mengatakan bahawa aku tidak pernah lihat orang yang menyintai seseorang itu lebih dahsyat daripada cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Mereka ini sampai berebut-rebut untuk mendapatkan air wudu baginda Rasulullah SAW. Inilah kecintaan apabila sudah tidak dapat dibendung. Jadi mereka menzahirkan dengan perkara tersebut. Jadi ketika pada saat itu wudu, kalau mereka tak dapat air yang jatuh daripada tangan baginda SAW atau daripada anggota badannya, mereka akan ambil kesan yang mana para sahabat yang lain yang dapat kesan daripada wudu baginda SAW. Ini satu di antara cara mereka menunjukkan kecintaan kepada mereka. Ada juga di antara para sahabat yang menyimpan beberapa peninggalan-peninggalan baginda SAW. Di antaranya adalah rambut-rambut baginda SAW yang mulia. Dikatakan pada Hajjatul Wada', pada Haji Wada', ketika Nabi SAW itu mencukur rambutnya, itu para sahabat semua berebut-rebut untuk menyimpan rambutnya baginda Rasulullah SAW untuk mengambil keberkahan daripada bahagian daripada baginda SAW. Diceritakan bahawa Khalid bin Walid ketika pergi perang, dia akan meletakkan rambut Nabi SAW di topi perangnya, dan di tempat alas kepala itu diletakkan rambut baginda SAW. Lalu dalam satu peperangan, topinya jatuh dalam peperangan tersebut. Kerana dia adalah ketua perang, jadi tak sepatutnya dia pergi turun untuk mengambil topi tersebut, kerana ia boleh menyebabkan kematiannya. Lalu dikatakan, wahai Khalid, kenapa kau susah payah sangat nak ambil topi perang yang jatuh itu? Boleh saja kita hadirkan dengan topi yang lain. Lalu dia mengatakan, kau tak tahu dan sebenarnya di dalam topi tersebut itu aku letakkan rambut bagi SAW, dan aku tidak akan berdiri kalau topi tersebut itu dipijak oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan apatah lagi kalau di situ ada rambutnya bagi Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, aku sanggup memperjuangkan aku punya nyawa dan aku punya kehidupan untuk mendapatkannya demi kehormatan yang bagi Rasulullah SAW. Jadi begitulah kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda SAW, sehingga mereka mengorbankan kehidupan mereka, nyawa mereka, waktu dan apa yang mereka ada demi baginda SAW. هذا سعيد بن عمرو الذي فاوض رسول الله في صلح الحديبيه واباه يكتب الرسول ما بين العهد بالصلح ما بين محمد رسول الله وقريش، فقال امسك محمد رسول الله لما رسول الله لما حاربنا حتى سيدنا علي امسكها. قال سيدنا علي والله انهم رسول الله وان كذبوك لن امسكها. قال لا علي امسكها لا امسكها انت رسول الله وان كذبوك. فقال رسول الله الذي عليها فمسحها بيده وانك ستقال بمثلها. قيل مثل سيدنا علي في صلح بينه وبين ما حصل من اصحابه بين معاويه من علي امير المؤمنين. قالوا نعم كامير المؤمنين ما قتلناك امسح امير المؤمنين. قالوا ستقال بمثلها. الشاهد هنا ان سهيل بن عمرو قالوا في حجه الوداع اسلموا سهيل، ولما كسب رسول الله شعار كان ممن يتسابق على الشعار ويطالب عليه سهيل بن عمرو. قال بعض الصحابه لما قيل سهيل في صلح الحديبيه كان شعار الكفر ابى ان يتشدد رسول الله، لكنه سبقت العنايه
هذه تضارب على أن يكون له كل شغلة لشغلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع. Dan di sini kisah Suhail bin Amr ketika perjanjian Hudaybiyah. Suhail bin Amr ini seorang sahabat, tapi ketika perjanjian Hudaybiyah belum lagi masuk Islam. Dan beliau adalah wakil daripada kaum musyrikin untuk menulis perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum musyrikin ketika itu. Lalu ketika menulis, ditulis daripada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Suhail mengatakan, kau padam nama Rasulullah. Kita tak beriman dia itu Rasulullah. Kenapa kau nak tulis Muhammad Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, padam nama, padam istilahnya Rasulullah, cakap saja daripada Muhammad. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku nak padam? Kalau mereka nak padam, mereka boleh padam, tapi itu tidak memadamkan hakikat kau adalah sebenarnya Rasulullah. Aku tak akan padam. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Ali, padamlah Rasulullah. Perkataan tersebut kerana Suhail tidak menerima perjanjian kalau disebutkan Muhammad Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali tidak mahu memadamkan nama tersebut. Lalu banyak sahabat mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, di manakah tempat tersebut? Biar aku yang padam Rasulullah itu. Lalu dipadam. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti satu hari nanti kau akan sama dengan keadaan aku dan kau akan ingat apa yang aku cakap. Kemudian dikatakan pada zaman Sayyidina Ali dan Muawiyah, dia menghantar utusan kepada Sayyidina Muawiyah dan mengatakan daripada Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Muawiyah mengatakan, kita belum mengangkat kamu sebagai Amirul Mukminin. Kenapa ada Amirul Mukminin? Maka padamlah nama tersebut. Teringat Sayyidina Ali apa yang dikatakan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun kita teruskan tentang kisahnya Suhail bin Amr ini. Suhail bin Amr ini, ia ketika itu Hudaybiyah belum masuk Islam, tapi ketika Hajjatul Wada Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya, dia di antara orang-orang yang berbuat mengumpulkan berbuat-buatnya bagi Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkatan. Walaupun ketika Hudaybiyah tersebut dia belum lagi Islam, namun begitulah kecintaan. Walaupun berapa tahun saja dia masuk Islam, tapi kecintaan yang mendalam membuatkan dia di antara orang-orang yang berebut untuk mendapatkan bahagia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحب لا يكتب من محب الصادق. هذه قصة درسها ذكر سيدنا محمد حفظه الله تعالى في حياته. قال أن سيدنا موسى لما ناداه ربه الطور وسأله عن العصا التي بيده ما تلك بيمينك يا موسى، فأجاب سيدنا موسى قال له يا عصاي فتوكلت عليها وأهجم على غنمي ولي فيها مال أخرى. قالوا أن الله لم يسأل سيدنا موسى عما يفعل بالعصا، ما تلك بيمينك. قال سيدنا حفظه الله أن هذا حقيقة الخطاب لما يخاطب المحب حبيبه يريد أن يسترسل في الكلام لكن يزيده في الخطاب. وهي عصاي أترك عليها وأهجم على غنمي إزالة المحبة والطمع في زيادة الخطاب. هذا قالوا لنا سيدنا عندنا سيدنا الحسن الشاذلي رأى في المنام رؤيا منامية أن سيدنا النبي محمد والإمام الغزالي وسيدنا موسى. فسيدنا الرسول الله بالمنام قال يقول سيدنا موسى اليوم تتحبب كهذا لما يفسر بالإمام الغزالي من علماء أمته. قال له أتتني أن أسأله يا رسول الله؟ لا أسأل. قال ما اسمك يا هذا؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. العجب الجابر أنا ما سألتك عن اسم أبيك ولا جدك ولا قبيلتك، سألتك عن اسمك. قال له الغزالي في المنام يا رسول الله أوجبك لله ما تعلم. أعطي الجواب لا تعلم لا تجب. فقال الله إنك لما نريد ربك ربك الطور أنزل الله عليك في القرآن هذا الخطاب وما ذاك ربك وما تلك بيمينك يا موسى. فإذا مقصود هي عصايا يتوكل عليها وهجم بها على غنمي ولي بها مال أخرى ولي بها مال أخرى. لأن سألك ربك ما تصنع بها. لا فحتى رأي سيدنا موسى لما سمع الجواب من يوم القرآن عرفنا أن هذا حق عظيم. لكن الاستثمار المعاني كلها تمكن عن حسن منادمة المحب لحبيبه. فإذا خطبك من تحبه ما تصدر عظيم
تعطيه كلمة تعطيه 10 كلمات مقابل كلمة أخرى. فبعدين أن تواصل معه أن المحب له كما سمعنا ما هو عنوان المحاضرة المحب لا يكتم حبه لا يكتم حبه تظهر عليه محبة المشاعر بخطاباته بحركته. مجرد ما يرى حركة من محبوبه يذهب إليه بكلية ويتعامل معه بالشوق والوضاح والمحبة والولاء. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول من صلى به محبة لله ولرسوله المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصالحين من عباد الله. Jadi di sini ketika seorang itu kecintaannya itu sudah tidak dapat lagi disimpan, kecintaan itu tidak dapat lagi dibendung, maka kecintaan itu nanti akan terzahir. Di sini Abdul Rahman menceritakan kisah yang pernah disebutkan oleh Al-Habib Umar tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Tur Sina, lalu Allah Taala bertanya, wahai Musa, apakah yang ada di tangan kananmu? Jadi soalannya, apakah yang ada di tangan kananmu? Jawab Nabi Musa alaihissalam, hiya asaya, dia tongkat aku. Tapi Nabi Musa tak berhenti dekat situ. Namun dia mengatakan, aku syubiha ala tawakkal, aku bersandar dengan tongkat ini dan aku menggunakan tongkat ini untuk aku mengembara kambing dan juga aku menggunakan tongkat ini untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Jadi persoalannya, Allah Subhanahu Wa Taala ada tanya, apa yang ada di tangan kananmu? Jawapannya sebenarnya bukan tadi. Tapi Nabi Musa terus menerus dia menjawab, jawapannya bukan yang ditanya. Lalu para ulama mengatakan kenapa Nabi Musa meneruskan jawapan yang panjang? Kerana Nabi Musa mengambil peluang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perasaan cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia mengambil peluang untuk berbicara, meneruskan bicaranya. Kerana indah, kerana waktu yang sangat murni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan Nabi Musa itu terus-menerus berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebutkan dalam kisah bahawa Sayyidina Abu Hasan Asy'ari pernah melihat di dalam mimpinya bahawa di situ ada baginda Nabi SAW dan ada Nabi Musa alaihissalam dan juga ada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan ketika tiga orang itu berada di dalam mimpi tersebut, datang Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Sayyidina Muhammad SAW, adakah di antara umat kamu seorang alim, seorang yang berilmu itu seperti ulama-ulama yang ada pada Bani Israel atau seperti para nabi-nabi Bani Israel? Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai fulan, siapakah nama kamu? Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, bukankah aku tanya nama kau saja? Kenapa kau kasih nama bapak kau, kau kasih nama datuk kau? Aku tanya nama kau saja. Lalu Imam Ghazali melihat pada suasana lalu bertanya, Rasulullah, adakah aku jawab Nabi Musa atau aku diam? Lalu Nabi SAW mengisyaratkan, jawablah. Lalu Imam Ghazali mengatakan, wahai Nabi Musa, bukankah ketika Allah Ta'ala bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Kau menjawab, yang ada di tangan kanan itu tongkat yang aku sandar, aku buat untuk mengembala kambing dan ada urusan yang lain. Begitu juga aku mengambil peluang ini untuk menjawab pertanyaanmu, kerana inilah waktu seorang hamba, waktu yang indah ketika bersama dengan para nabi. Aku mengambil peluang untuk menjawab seperti mana kau menjawab ketika Allah SWT bertemu dengan Tur Sina. Lalu ada Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya pada umat wahai Nabi SAW itu ada ulama-ulama yang ilmunya ibarat nabi-nabi dalam Bani Israel. Ini menunjukkan ketika seorang itu dalam keadaan cinta, dia akan meluahkan cintanya, tidak kira daripada perbuatan, daripada perbualan, percakapan, gerak-gerik, itu semua akan membuatkan dia itu bertambah lagi menzahirkan kecintaannya kepada orang-orang yang dicintai. والعين تجمع من المحبة والفرح بالمحبوب. هذا يجوز حفظه الله أن عين جمع الفرح خارج على العين، وهو مما يعين على حسن النظر. العين للفرح، القربان مقابل عين الحزن.
يؤثر على عصب العين ويؤدي إلى العمى، كما ذكر الله عن نبي الله يعقوب من شدة حزنه على فراق يوسف قالوا ابيضت عيناه من الحزن كثر الذبح والبكاء على ابن يوسف. ولكن كان من آثار محبة يعقوب ليوسف وتمنه به لما عرف يوسف إخوته وجاءوا إليه وقد كان وزيرا للعزيز في مصر وأراد الذهاب إلى أبيه، أعطاهم يوسف قميصا وخصصه بالإشارة المعنية بذات القميص، وقال إذا من قميصي هذا مش أي قميص، هذا قميص أخرجه من جسده لأنه في رائحة يوسف. بينما هم وصلوا إلى عند باب دارهم وحطوا الرحل إذا بسيد يعقوب قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفقدون. أرادوا أن يعموا عليه وقالوا تالله إنك لفي ضلالك الكثير، حتى لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. هكذا حينما تظهر آثار المحبة على المحب في دائرة الخطأ. قالوا أن هذه إذهاب النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يشفي يعقوب وهو في محله فليدعو الله ويستجيب الدعاء إنه يبيه. ولا أيضا النبي صلى الله تعالى وهو بعيد أن يجيب الله تعالى، ولكن جعل له سبب أن يذهب القميص هذا، وكان آثار قميص يوسف في يعقوب وأمد الله عليه به بصرا. هذا كان بصيرا فإذا بكم بالأولاد فتعلم ربكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذه آثار ما كان مر بيعقوب بشدة فرج الله قربته ورد الله عليه بصرا. Dan kecintaan juga boleh terzahir dengan mata kita, dengan tangisan yang keluar daripada mata kita. Habib mengatakan tangisan yang keluar dengan perasaan cinta itu, tangisan yang keluar itu adalah obat buat mata itu, buat pandangan orang itu. Namun kalau tangisan itu daripada sedih, tangisan itu daripada perkara-perkara yang menyakitkan dan sebagainya, tangisan itu boleh membuatkan penyakit bagi mata tersebut, boleh menghilangkan pandangan. Di sini disebutkan kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf dalam keadaan umurnya masih kecil, itu terlalu sedih sehingga beliau menangis sehingga hilang pandangan matanya. Lalu setelah beberapa waktu ketika Nabi Yusuf sudah dewasa dan menjadi dan berada di Mesir, kemudian hujung ceritanya beliau menghantarkan bajunya kepada ayahnya Nabi Ya'qub. Ketika itu Nabi Yusuf membuka pakaiannya yang dia pakai itu, kerana pada pakaian tersebut ada bau yang lekat pada pakaian tersebut. Lalu perintahkan nanti kamu pulang kepada ayah kamu, bawa baju ini kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ya'qub sedang berada di rumah, pakaian tersebut ketika dibawa, Nabi Ya'qub mengatakan, inilah rihan Yusuf, aku ada perasan baunya Yusuf. Kita ini kalau bukan daripada tipu daya kalian, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf. Lalu mereka mengatakan, wahai ayahku, kau di dalam keadaan yang sesat, dalam keadaan yang kau tak tahu sebenarnya. Bukankah Yusuf sudah tinggalkan kita dah lama dah, tak ada lagi dah Yusuf dah meninggal dah. Lalu ayah mereka mengatakan, tidak begitu. Lalu sampai baju Nabi Yusuf itu dicampakkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian dalam ayat tersebut fartadda basira, Nabi Ya'qub serta-merta diberikan pandangan kerana gembiranya mendapatkan berita pakaian daripada Nabi Yusuf. Jadi sini Al-Habib mengatakan bagaimana dengan kegembiraan, dengan kecintaan itu boleh menjadi obat kepada orang yang sedang sakit, orang yang sedang sedih, orang yang hatinya gundah gulana. Tapi dengan cinta tersebut boleh mengobat hati-hati kita yang sakit, boleh mengobat badan kita yang mungkin tidak kuat dan sebagainya. Tapi kerana kecintaan tersebut akan memberi kesan kepada orang yang sedang dalam keadaan cinta tersebut. Ayat yang terkata Habib Allah
بكاء سيدنا أبو بكر من الفرح بإذن رسول الله له بالهجرة معه. قال سيدنا عمر إذا كانت قصة الهجرة كان رسول الله جاء إلى بيت سيدنا أبو بكر على وقت مرتاب الناس وقت غير مرتاب. وقال سيدنا أبو بكر أخرج من عندك من البيت يا أبو بكر، لم يكن عندي إلا زوجة أختها يعني سيدنا عائشة وسيدنا أسماء، ما حد غريب عبد الرحمن هو من الإفراد على البيت، ما حد غريب. قال سيدنا عائشة ما دخل رسول الله وإذا به يخبر أبا بكر قال أبا بكر إن أبا بكر ظل إلى دين الهجرة. لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهجرة قال يا رسول الله الصحبة. خاف أن رسول الله ينتظر الناس صلى هذه قال الصحبة أن صاحبا من فترة طويلة وانتهت هذا الموضوع يوم الذي يقول معه الهجرة. الصحبة قال رسول الله الصحبة. قال السيدة عائشة فدربت عينا أبا بكر من الفرح وما كنت أن أعرف أن العينان تدمعان من الفرح في يومين، لأن كانت المرأة 9 سنوات، يعني حاجة صغيرة تتوقع أن الدمع تدمع العين فقط الحزن، لكن شدة الفرح تدمع ما تبعد أبا بكر تدرب عيناه بالدمع من الفرح ذاك اليوم أبدا. هذه العينان تدمع من الفرح فرحا ويكون كما قلنا ماء الفرح من العينين ماء بارد يكون النظر ينور البصر ويزيد النظر. هكذا هذا المعنى. نسأل الله أن يرزقنا ذلك العابد الذي رزقه أصحاب رسول الله بانصباط بالله ورسوله والصحابة والصالحين فيما كانوا عليه من شوق لله في سجودهم. أنه ذكر الله في المصائب تراها ركعا سجدا يبتغون من فضل الله. إذا ذكر في صفات أهله أن القرآن عن صادق بن الرحمن تماما الذين يلبسون ربهم سجدا وقياما. فأنا وصفهم الذين يقولون رب رسول عن عذاب الجنة من عذاب وكان غراما إنا كان مستقر مقاما. وذكر صف زمان عباد الرحمن إذا كان مسلم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نطلب من الله هذا الطلب رحمة الله يكرمنا به وإياكم في هذا الدعوة نقول جميعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعين ويتبرعين بالأبناء الصالحين تفرح إذا شفت ابنك مستقيم ملتزم بنتك مستقيم ملتزمة تذرف عيناك بدمع من الفرح تقول بارك لديك أسمى قرة عين تدر عينك بما ترى من أحوالها وحال ربنا يكرمنا بذلك الأقوام. Dan di sini juga disebutkan contoh kisah lain tentang bagaimana seorang itu nangis kerana terlalu gembira. Kali ini adalah kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan hijrah. Ketika Nabi SAW ingin berhijrah, Nabi SAW itu telah perintahkan para sahabat untuk berhijrah dahulu. Namun Nabi SAW belum lagi diberikan keizinan untuk berhijrah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menantikan waktu agar dapat keluar berhijrah dengan Nabi SAW. Lalu sampailah satu waktu Nabi SAW datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu yang jarang Nabi SAW itu datang menziarahi orang lain. Lalu ketika Nabi SAW datang ke Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW bertanya, siapa yang ada dalam rumah? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan tiada orang kecuali Sayyidina Aisyah, Sayyidina Asma dan juga isterinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu aku ingin memberitahu kamu sesuatu. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa ya Rasulullah? Dan Nabi SAW mengatakan, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Kita lihat responnya Sayyidina Abu Bakar. Dia mengatakan, as-salatu ya Rasulullah, adakah bermakna aku akan menemanimu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan as-salat, bahawa engkau akan menemani aku
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tangisan yang keluar daripada kecintaan, daripada kerinduan, daripada mahabbah ini, tangisannya dikatakan tangisan airnya itu sejuk, airnya itu penawar untuk mata tersebut. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat-ayat membicarakan tentang ibadur rahman, yaitu ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada 8 sifat-sifat ibadur rahman, dan di antara sifat-sifat tersebut adalah doa yang terakhir tadi, yaitu kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pasangan-pasangan dan zuriat-zuriat yang menjadi penunjuk mata kita. Jadi itu tadi kita bacakan doa untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kita zuriat-zuriat yang soleh, pasangan-pasangan yang baik, agar menjadi penunjuk mata kita, agar menjadi penenang hati kita, agar menjadi, dan kita mohon kepada Allah taala agar orang-orang yang bertakwa itu menjadi pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. الخلاصة تأتي فيما يتعلق بالشكر لله ولرسوله وللصالحين من الجبال بصالح الأعمال. اليوم هدهتنا دواهي، أصبحت بعض الناس يبكي ويفرح بمجرد أن تدخل الكرة إلى الملعب، تبكي إما من الفرح وإما من الحزن. إذا كان فريق ضده دخلت حزن فريقه، دخلت المرة الكرة إلى الفريق الآخر الذي هو تبعه ضد الفريق الآخر، يرفع صوته ويبدأ يجمع يبكي، ربما يقوم يسجد. هذه من؟ هذا ولد، هذا تعلم، هذه مشاعر. لكن المشاعر إنما نصنعها على الواقع، ما كان من صالح الأعمال والإخوة محمد في سنة الحديث الأخلاقي. رسول الله كان يبكي لله في سجوده وخاشعا، اللهم خاشعين رسول الله. الله إذا أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأنهم الذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم لا يعقلون. إن الذين هم خشية ربهم مشهود الذين لا يتبعون إلى أكاد، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، يعني من العمل الصالح. وهكذا فلذلك نسأل عن مشاعرنا. في يوم القيامة كل عيون تجمع عن النبي محمد، كل عين باقية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. هذه 3 عيون ما تبكي، باقي تبكي صلى الله عليه وسلم. فالعيون حينما لا تبكي من خشية الله، الأمة قالوا إذا لم تبكي من خشية الله فهذا علامة أن قلبك قاسي. الله ضرب المثل في القرآن من قلوب الناس في سورة البقرة، ثم كانت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني سبحان الله، نحن هذا القلب الصومالي الشكل من لحم ودم يقول أشد قسوة من الحجارة. نعم، الله يقول أشد قسوة. وجاب المثل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يحبس من خشية الله. فهذا القلب أخرج من المولى وخشية الله، خشية المولى لا تشدد منه الأنهار، فهو أشد قسوة من الحجارة. ولذلك قال العلماء علامة القلب القاسي جمود العين. إذا العين جامدة ما تبكي إلا عن الضرب، في ضرب مبرر يبكي، حتى قبض عليه عزيز على الذي يبكي ما حول الله ولا خشية المولى، لكن بقدر لما أصابه من القدر، إما مال أو شخص أو حديث عليه. لكن الذي يكون من خشية ذلك الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم: للسبعة الذين يظلهم الله تحت العرش يوم لا ظل إلا ظل رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني خاليا عن نفسه والله. هذا هو الذين هم بكاهم لله وخشيتهم لله. ولهذا إذا قلنا من يسأل نفسه: هل قلبي قاسي أو قلبي لين؟ هل هو لين أو قاسي؟ الجواب عندك موجود. إن كان عينك تدمع من خشية الله قلبك لين، دليل ظهور ذكر الله. وإن كانت تدمع عينك فالآن تربى بنفسك قلبك هذا قاسي. وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، والعياذ بالله. الله يأخبرها في القرآن، هذا كذا في القرآن.
كذلك صحابة وآل بيت النبي الطاهرين والصالحين في كل زمان ومكان والصالحات من الأعمال حتى تكون قلوبنا آمنة مطمئنة تؤمن به دار مولاها وتقنع بقضاء مولاها وتدرك معاني صلتها بالله عز وجل، يبعد عنا المغش التي حلت بقوتنا بأبنائنا وبشبابنا من كثرة تضارهم بالحرام، أصبحت قلوبهم قاسية من كثرة الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا انتهت نزاعهم بالمنهيات فتتبعوا الباقيات وتركوا الباقيات. ورب الأرض والسماء تخاطبنا من باقيات أهل المال والبر في الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم احفظنا بالباقيات الصالحات وجعلنا من قام على الدائمين على درس مسجد السلطان ومن تساعد في هذا البرنامج واعان بارك الله في اخينا شعبان وكان معه مجلس المواصله ومن حضر المقام من العلماء والفاضل والصلحاء والنساء والرجال والحاضرين والحاضرات نسال الله منا منكم صالح الاعمال وجعل ياكم العائدين المائلين المقبولين نسال الله تعالى لكم شاف في كل حين ويجمعنا على نور الله عنا في كل حين على ويرضى في الاقوال والافعال والاحوال وارزقنا اخلاصه بالله في جميع الاعمال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Dan insyaAllah saya sambungkan sedikit lagi dan sebagai ringkasan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Habib, iaitu pertama sekali hendaklah kita ini tanamkanlah dalam hati kita perasaan rindu, perasaan cinta kepada Allah, kepada Nabi SAW, kepada orang-orang saleh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib menceritakan, mari kita tengok keadaan kita zaman sekarang. Kita tengok kalau orang itu suka sesuatu benda, pasti boleh sampai dia menzahirkan dalam bentuk tangisan, dalam bentuk apa saja. Contohnya orang yang suka tengok bola, dan orang kalau suka tengok bola, gol masuk, dia boleh gembira, dia boleh sampai menangis pun. Dia kalau yang menang, kalau yang kalah bola boleh sampai menangis, boleh sampai marah, boleh sampai itu. Itu kan emosi. Jadi Habib mengatakan, seperti mana orang yang kalau suka bola itu ada emosinya, maka orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang soleh pun ada emosinya. Maka gunakanlah perasaan tersebut, zahirkanlah perasaan tersebut. Kalau orang dunia, ahli dunia boleh menzahirkan dalam keadaan dunianya, maka kita zahirkanlah sesuai dengan keadaan kita, orang yang menyintai Allah dan Rasulnya. Lalu di sini disebutkan di antara contoh-contohnya adalah orang yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solatnya, ketika sujudnya, solat malamnya. Dan orang yang melakukan ibadah dalam firman Allah Ta'ala, itu orang yang memberikan pemberian sedekah dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama hatinya tetap takut, iaitu adakah amalan aku diterima atau tidak. Jadi ini adalah perasaan-perasaan yang harus ada di dalam diri orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam sebuah hadis bahawa setiap mata itu nanti pada hari kiamat akan menangis, kecuali 3 mata saja yang akan bergembira dan tidak akan menangis dan tidak akan takut. Iaitu mata yang pertama adalah mata yang pernah menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini. Dan kedua adalah mata yang berjaga untuk mempertahankan agama Islam. Dan yang ketiga adalah mata yang ditahan untuk melihat perkara-perkara yang haram. Jadi ini 3 mata kalau dijaga di dalam kehidupan dunia, maka pada hari akhirat mata ini tidak akan menjadi mata yang menyesal dan mata yang menangis. Kemudian disebutkan juga bahawa kadang-kadang kita tertanya, adakah hati kita ini keras ke atau hati kita ini hati yang lembut? Lalu Habib mengatakan, kalau nak tahu jawapan, tengok diri sendiri. Kalau kita ini disebutkan tentang akhirat, disebutkan tentang Allah, disebutkan tentang baginda, tentang orang soleh, hati kita terkesan, hati kita sayang. Mungkin sampai kita menitiskan air mata. Akan tahulah hati kita itu adalah hati yang lembut, yang boleh
menyerap segala kebaikan dan rahmat yang Allah berikan. Tapi kalau hati sudah keras, cerita tentang akhirat, cerita tentang Allah, cerita tentang sahabat, cerita tentang orang-orang soleh dan sebagainya, tak memberi kesan kepada kita, itulah hati yang sudah keras. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahawa hati yang keras itu ibarat batu yang keras. Nah, walau bagaimana pun batu itu yang keras tetap boleh, kalau dipecahkan keluar air, sumber air, boleh menjadi sungai. Dan batu itu sendiri sebenarnya takut dan gerun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati itu sudah keras, maka hati itu sudah tidak boleh lagi terkesan dengan ayat-ayat serta nasihat-nasihat serta hadis-hadis kata-kata daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian sebutkan juga ada 7 golongan yang akan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara 7 golongan itu, satu di antaranya adalah orang yang mengingati Allah Taala dalam keadaan dia itu bersedia, tidak memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangisi keadaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itulah orang di antara golongan yang diberikan perlindungan nanti pada hari kiamat. Jadi kita mohon Allah Subhanahu wa taala untuk jernihkan hati kita, lembutkan hati kita. Jangan jadikan hati kita hati yang keras, kerana hati yang keras ini, hati yang geram ini adalah hati yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada baginda SAW, kerinduan dan cinta kepada ahli keluarganya, para salihin, para ulama, orang-orang yang baik. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah yang kita lihat di zaman ini, musibah yang melanda umat Islam, musibah yang melanda anak-anak kita yang tidak tahu siapa harus mereka cinta, siapa yang harus mereka rindu, siapa harus mereka ikuti. Dan juga Habib merumuskan dengan doa-doa yang telah kita alamikan. Dan Habib juga berterima kasih di atas jawatan kuasa Majlis Sultan, Majlis Muasalah, para asatidzah, para ulama yang hadir, kaum muslimin, muslimat yang hadir hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berjaya, orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa kepada masyaallah berjasa untuk ilmu ma'atamullah. Insyaallah innahu yatawalla wa yara wa yaqulu hukuman hakikatan al-muslimin al-muslimin. Dan insyaallah nafa'an bil jami' barakallahu fikum. Sadaquna min ala wa khasnatna anaka wa akhirah wa majlis barakallahu fikum. Jadi menantikan insyaAllah nanti kami akan meneruskan lagi perkongsian dakwah. Semoga kita mendapatkan faedah daripada perkongsian Habib Qadir. Dan Habib juga minta izin untuk mengundurkan diri kerana ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Dan insyaAllah kita akan berpindah dengan program yang seterusnya. Semoga kita mendapatkan manfaat. Jazakallah Al-Habib Abdul Rahman bin Hafiz khairan.